Assalamualaikum, hai korang. Welcome back to my channel. First Syawal ni, Jidin nak buat korang review cafe yang very T20 ni. Banyak gila dia punya TikTok lalu kat FYP Jidin. So memang Jidin dah azam dah target dah cafe ni. Once dah raya nanti kita nak review cafe ni. Cafe ni terletak dalam Star Hill Mall, berhadapan dengan Pavilion Bukit Bintang. Cafe ni viral sebab dia punya tempat dine-in kat bahagian luar tu macam dekat ala-ala kota New York. Kita dapat lihat pemandangan orang lintas jalan raya, berhadapan dengan mall, macam tu lah gitu-gitu. Tapi korang kena reserve tau sepatutnya lah. Tapi Jidin try walk in sebab Jidin nampak daripada luar macam tak ramai sangat. Alhamdulillah, masa Jidin pergi ni ada tinggal satu seat lagi yang betul-betul boleh tengok view yang cantik tu. Tengok guys, ini adalah pemandangan Jidin untuk brunch kita kali ni. Ya Allah guys, cantiknya view dia guys. Love gila. So untuk order, you all kena scan dulu barcode ni. Dalam ni ada menu dia dan terus korang buat order. Tapi nak bayar kena pergi kat kaunter masa nak balik nanti. Untuk birthday promo, if you all spend RM100, you akan dapat satu pancake percuma yang bernilai RM44. Berbaloi lah kan? Kalau korang tak selesa nak tengok menu dekat handphone korang, korang boleh tengok dekat buku menu ni. Tapi kalau nak order, tetap kena scan juga. Basically, cafe ni memang fokus pada menu-menu modern western food. Salad dia, sandwiches dia, croissant, makanan berat macam nasi pun ada. Lagi apa? Macam-macam lah, nanti korang tengok lah. Ada punya air, dia punya dessert. Diorang memang fokus pada modern western food. Lepas korang tengok menu-menu ni dekat dalam buku ni, you all nak order, you all tetap kena scan juga. You all tak boleh panggil waiter, saya nak order, tak. Diorang kena scan sebab nanti masuk sistem. Itulah sekarang ni kan, so kena scan. I rasa sejak PKP hari tu memang mostly cafe-cafe yang macam ni diorang kena scan dulu untuk korang order, betul tak? Yang Jidin kurang berkenan sikit dengan buku menu dia ni, tak semua menu tu ada gambar dia. So tak tahulah nak order apa benda sebab tak nampak gambar dia. Ada gambar tapi bukan untuk semua jenis menu lah. Tapi kalau you all scan, dia punya menu-menu ni ada gambar-gambar. So lebih senang nak tengok apa yang korang dapat nanti. Cafe ni selain dia viral dengan dia punya dine-in views dia, dan dekat bahagian luar tempat yang Jidin duduk ni, cafe ni juga viral dengan dia punya pelbagai jenis pancake yang cantik-cantik ni Tapi pancake dia memang harga agak expensive je guys. Cuba kau tengok harga-harga pancake ni. Selain pancake, cafe ni juga viral dengan creative coffee macam ni. Dia macam berasap-asap tapi Jidin memang tak order lah. Tengoklah harga dia berapa nok. Memang idol lah kita. Kalau kita tengok dia punya menu, I rasa cafe ni sesuai untuk korang punya first date. Sebab menu-menu ni tak macam menyebabkan korang punya makanan bersepah. Maksudnya mudah nak makan. Sebab date ni function kita nak kenal hati budi masing-masing kan. Untuk break the ice. Bukannya nak melantak. Ya idok. Jidin ingat nak order satu pasta. Walaupun sekarang pukul 11 lebih, tapi dah boleh order dah. Walaupun dalam buku kata pukul 12 baru boleh order. Of course kita nak order satu pancake hari ni. Nyam. Nampak menarik kan kopi ni kan, tapi tak boleh lah harga macam ni guys. So Jidin nak order air biasa-biasa je. Diorang recommendkan apple americano ataupun hazelnut latte. Tapi Jidin memang tak ada mood lah nak minum kopi-kopi pagi-pagi ni. Tak tahulah kenapa. Mungkin baru, yelah dah lama tak breakfast kan. Bersahur je, so macam nak ambil masa adjust tu perlukan masa juga. Jidin rasa waktu malam mesti lagi cantik dengan cahaya-cahaya bintang di langit, cahaya-cahaya lampu mall ni. Tapi siang bapak panas gila. Memang cantik views dia tapi panas guys, panas gila. Dan Jidin risau kalau hujan mungkin tak sesuai duduk luar kot sebab tempias. Walah total damage kita untuk hari ini.
Kita order pukul 11.24. Nanti tengok berapa lama dia ambil masa untuk siapkan semua menu-menu yang Jidin order. Tak banyak pun, 3 menu je. Dok fulfilling. Sampai pun pasta itik kita tu. Yeay, nampak sangat sedap weh. Nampak sangat creamy gila. Bau dia yang cakap lah, creamy butter itik tu. Wih yo, dan presentation dia simple but nice. Walah. Banyaknya lagi menu-menu berat selain pasta, macam nasi rainbow tadi. Tapi tak nak lah makan nasi, nak makan pasta lah pula. Sebab bulan puasa tak makan pasta langsung. Nasi dah banyak dah, kali ni kita makan pasta pula di pagi raya. Banyak sangat pilihan air sampai pening. Lalas Jidin ambil benda yang Jidin tak pernah minum, which is mango plus blueberry. Nampak macam unik kan? Dan colour dia pun nampak sangat menyelerakan. Ini adalah mango and blueberry smoothies yang berharga RM19. Dan the last but not least, kita punya menu yang paling mahal, which is strawberry souffle. Souffle tu macam pancake lah, okay? Ni antara menu terbaru dorang, pancake terbaru dorang, strawberry punya series. Nampak sangat menyelerakan, sangat cantik weh. Korang tengok lah, yang ni kalau pacak lilin ni terus buat birthday cake, tak gitu love. Alhamdulillah, tengoklah guys, view saya untuk hari ni sangat-sangat cantik, sangat-sangat menyenangkan ya. Wow, ni kalau malam ni mungkin next time kita pergi malam pula. Memandangkan saya datang seorang-seorang, so tak boleh order banyak sangat. Nanti orang fikir kemaruk pula kita nak makan banyak-banyak, macam bulong sangat kan. Kalau kita pergi berdua bolehlah kita order lagi banyak kan. Yang ni pun dah RM100 guys. Okay guys, bila Jidin kacau tadi, smoothie dia memang sangat pekat. Pekat gila. Memang banyak lah kot mango dia letak, blueberry dia letak. Dan rasa dia sangat-sangat creamy. Tak tahu lah dia letak susu ke apa, tapi memang sangat creamy. Cuba korang tengok ni, pekat gila kan? Love. Cuma yang Jidin annoying dia sebab dia punya sudu tu terlalu panjang tau. So bila nak minum tu dia akan terkena dekat bibir lah, terkena dekat hidung lah, terkena dekat pipi lah. Betul tak? Macam pelik sikit, sudu dia panjang dan dia tak ada straw. Dia kena minum macam ni. Dia kena minta straw, tak pastilah. Mungkin kena minum macam tu je kot. Tapi memang dia tak bagi straw. I rasa kalau you minta mungkin dapat kot. Jidin tak sabar sangat sebab dah tunggu lama tau. Actually pasta tu sampai 20 minit lepas order. Kemudian 5 minit lepas tu tak sampai air. Kemudian 20 minutes after tu baru sampai pancake ni. So total macam dalam 40 minit baru sampai semua. So pasta tu memang dah macam dah kembang sangat. Nanti korang tengok. Orang lain makan dessert lepas makan heavy meals kan, tapi Jidin makan dessert dulu sebab macam cantik sangat dan tak sabar weh. Okay, rasa dia memang gebu. Macam korang tengok tadi, Jidin potong dengan mudah sangat. Dan surprisingly, macam kita makan pancake dekat Mokis sebelum puasa hari tu, rasa bau telur dia kuat sangat kan. Tapi yang ni bau telur dia macam ada tak ada je. Mungkin sebab dia guna telur yang mahal. Mungkin telur ayam kampung ke. Sebab telur ayam kampung kan tak hanya macam telur ayam bandar kan. So memang tak bau telur. Adalah sikit tapi tak sekuat macam kita makan pancake Mokis yang hari tu. Untuk dia punya jam sauce ni pekat gila. Rasa dia macam blueberry, strawberry begitu. Luckily dia tak guna macam jam roti biasa. I rasa dia homemade ni. I rasa dia blended buah-buah macam strawberry ke, anggur ke, blueberry ke, jadikan dia jam macam ni. Jidin stop dulu makan dessert ni. Kita nak terus makan main dish kita, pasta itik. Jidin malas nak alihkan dessert tadi sebab berat, takut jatuh pecah. So Jidin tukar tempat duduk macam ni supaya nampak lebih views dia lebih cantik. Somehow lighting dekat sebelah sini nampak lebih cerah. I don't know why, cute. Seperti korang tengok, pasta dia dah kembang sebab kita biarkan almost 30 minit sebab nak tunggu air dengan dessert tadi. Tapi nasib baik bawah tu panas lagi. So Jidin kacau supaya dia tak macam melekat sticky sangat. Tapi guys, lillahi ta'ala, bapak sedap gila. Creamy gila. Dia macam ala-ala bolognese tapi lebih masin. Lepas tu rasa banyak cendawan, ada sayur-sayur dan paling best, lemak-lemak minyak itik tu menambahkan lagi sedap. Masin-masin pasta tu. Love gila.
Cakap pasal itik kan guys, kat mana steamboat angle yang ada itik? Saya Jidan dulu ada Pak John, tapi Pak John sekarang mahal gila. Itu pun pernah makan sekali je dengan kawan-kawan. Kat mana ada steamboat angle yang ada itik ah? Buat bakar-bakar itik ni, kalau buat bakar grill sedap weh. Minyak itik tu, minyak daripada lemak itik tu keluar memang sedap. First time Jidan makan spaghetti ataupun pasta dengan itik. Biasa kita makan itik bakar je ataupun nasi itik kan. Sedap weh, tak sangka pula masuk. Love gila dengan creamy pasta tu. Kemudian masin-masin berlemak daripada itik tu memang kena lah, kena gila. Mujur je, mahal dan mengenyangkan. Daripada mahal tak mengenyangkan tu memang sakit hati lah. Alang-alang tu Jidan nak review terus dia punya blueberry mango smoothie ni. First time ya Jidan rasa smoothie kombinasi antara mango dan blueberry ni. Mango tu adalah berlemak-lemak manis, blueberry tu masam-masam. Dia macam menghilangkan muak. Tahu tak? Memang sedap gila. Cuma tak pastilah sama ada dalam ada susu ke tak, tapi memang creamy. Untuk smoothie blueberry mango ni Jidan bagi solid 9/10. Sedap. Untuk dia punya pasta, one of the best pasta yang Jidan pernah rasa semua hidup lah. Jidan pun memang suka carbonara daripada bolognese. Sebab tak tahulah kenapa memang suka carbonara ni. Untuk carbonara yang Jidan makan hari ni sangat-sangat berlemak, sangat-sangat creamy. Dia punya masin manis memang kena dengan tekak Jidan. Love gila. Inti dia pun banyak. Ada banyak sayur, tomato cherry, ada sayur apa lagi, bawang, ada sayur brokoli kan, dan juga itik dia agak banyak lah. Jadi rasa adalah dalam 12 ke 15 slice. Memang sedap gila. Itik tu memang smoky duck breast tu memang sedap gila. Sumpah sedap gila. Dia macam berlemak-lemak. Hui, yo sedap. Teringat sampai kat rumah ni. Untuk pasta ni Jidan bagi solid 10/10. Memang lain kali kalau Jidan nak ajak kawan, Jidan nak order ni lagi. Memang sedap. The last but not least, Jidan nak review dia punya pancake. Memang sedap gila. Dia yang penting tak bau telur tu kuat sangat. Sebab yang sebelum ni Jidan makan pancake dekat Mokis tu, telur dia kuat sangat lah bau. Tak tahulah kenapa telur dia kuat sangat. Tapi yang ni, yang Jidan makan hari ni, telur dia bau dia tak kuat sangat. Just nice. Okay, love. Sangat lembut. Suka sangat. And then dia punya sauce strawberry tu, oi, kena lah weh. Memang kena. Dia masam-masam manis berlemak. Masam-masam manis berlemak bercreamy. Okay, love gila. Mula-mula masa nak pilih mana satu pancake nak pilih, memang pening lah sebab semua nampak sedap. Tapi Jidan pilih yang strawberry truffle ni sebab dia cantik. So bila buat thumbnail nanti nampak meriah lah. Rupanya bukan saja cantik tapi sedap juga. Customer service orang memang laju gila. Memang tip top lah. Sambut dengan senyuman, ada greeting, cepat kemas, cepat hantar makanan, memang padu. Pelik lah guys, sekarang kan dah 12.30. Public holiday lagi, tapi tak ramai pun bawah ni. Mungkin malam kot, malam nanti mungkin ramai. Tantas semua dah masuk pavilion, that's why tak ramai kat luar ni, betul tak? Alhamdulillah, semua dah habis review, semua dah habis makan. Love. So far tak banyak komen sangat dekat sini, cuma rasa jadi rasa panas. Dan harga ni memang expensive lah. Hello, dekat pavilion Bukit Bintang pun mana boleh murah-murah, kat sini sewa pun dah berapa je dah. Sebelum kita akhiri vlog kali ni, why not kita jalan-jalan dalam pavilion Bukit Bintang pula. Okay, sebab masa Chinese New Year pun tak datang, masa Christmas pun tak datang, Hari Raya baru nak datang sini. Okay guys, thank you so much for watching. InsyaAllah kita jumpa lagi lain hari guys. Jangan lupa macam biasa, selamat Hari Raya, hati-hati di jalan raya. Assalamualaikum, annyeong. Jangan lupa subscribe, like dan share. Bye.